Assalamualaikum, hai guys, selamat malam. Okay, we just arrived at home, balik dari Eko dan juga Maidin pergi claim redeem Maisara. Okay, semangat asasrama yang ada balance lagi. Dan beli barang sikit dekat Eko, sebab kat Eko kita beli makanan kucing, pasir kucing yang ada wangian tu kan, yang ada fragrance. Sebab kalau dia buang pun kita tak rasa sangat lah bau dia tu kan. Boleh lah harga RM2.6. So makanan pun okey, pasir-pasir pun okey kat sana. Lepas tu beli apa lagi? Kita beli macam Maggi cup tu lah. Kalau macam biskut, biskut banyak choice. RM2.6 ada semangat asasrama. Boleh sangat kalau nak pergi claim kat sana. Dan juga macam minuman 3-in-1 ni. 3-in-1 ni dekat Eko, diorang buka packaging, diorang packing. Okay, so tak adalah macam dalam satu pack tu 10 stick, 15 stick, tak lah. Harga pun RM2.6 kan. Ada yang 3 stick, ada 4 stick, ada 5 stick. You guys boleh dapat harga RM2.6. So I pergi ke Maidin, claim biasalah kat Maidin supermarket yang besar ni. Boleh ambil telur lah, telur satu papan. Lepas tu ambil makanan dalam tin, ambil minuman, apa lagi, lepas tu adalah barang macam ada untuk sabun-sabun kan. So sabun papaya, saya pernah beli sabun papaya under sumbangan asasrama. Sabun ni ada papaya, tapi dia ada 3 types of papaya soap tau. Satu ni I pernah beli, I tak ingat kotak dia sebab dah buka buang. Memang bagus sangat-sangat. Sunburn muka anak saya tu. Anak saya kan tengah panas, duduk kat padang, lepas tu keluar masuk, pergi sana pergi sini, dia jadi berbalur kan tudung dia pakai. Bila dia pakai sabun tu, alhamdulillah so far I tengok sabun tu nampak efek yang baik sangat. So perubahan dia dah lighten up lah. So jerawat, whitehead, blackhead pun macam dah hilang lah. Memang dah hilang, slowly lah. Tapi ada yang memang macam susah tu, you memang kena guna, macam orang pergi facial kan, kena guna yang tekan untuk jerawat tu. Memang kena tekan. Macam tu. Lepas tu, macam ni lah. Okay, saya bila you kerja dekat kaunter kan, kaunter dekat retail line ni ada setengah supermarket, hypermarket yang boleh collect, kita boleh collect point kan. Setiap kali bila beli barang, kita akan scan untuk under promosi yang kita beli barang-barang tu, ataupun tak promosi pun kita boleh collect point. So banyak sekarang yang application yang kita kena download masuk ke handphone. Salah satu dia macam Eko, macam MyDay sekarang dah tak pakai kad. You just scan dekat apps pun boleh. Sama lah macam kita kalau berminyak pun ada bonus link kan, kena scan. So pada mereka-mereka cashier-cashier ni, yang sebab rasanya tak semua I rasa semua dibagi briefing, cumanya kita tak amalkan benda tu. Bila dibagi briefing, you kena belajar sebelum, ataupun customer tak cakap dekat you pun, you sendiri selepas dah scan semua, you kena minta dekat customer, okay cik, okay puan, cik, ada kad ataupun apps untuk saya nak scan. Kalau mereka tak ada, you kena bagi tahu info, bagi tahu, oh sekarang ni untuk Maidin dah boleh download dah, so kita boleh scan je tak pakai kad. Jadi download dekat handphone. Sama juga dengan Eko. Dekat Eko, kalau you tak download, you tak dapat tengok lah. Macam kita tak dapat tengok lah segala poin-poin yang ada. So kalau dia orang tak minta untuk nak scan, dia orang akan minta you punya contact number. Okay, let's say pada semualah saya nak cakap, dekat Eko pun sama, dekat Maidin pun sama. Eko setiap kali selepas you scan barang, pastikan you amal. You kena amalkan cakap, tanya, okay, ada tak apps saya nak scan? Bagi kat saya nombor telefon, saya nak masukkan point. Kita kena ingatkan, kalau customer tak bagi, customer tak cakap, kita dulu yang kena tanya. Sebagai cashier, kita dulu yang sepatutnya mulakan dan tanya.
Sebab kalau kadang-kadang dia tak ingat, kadang-kadang dia lupa. Tak kira lah dia ingat ke dia lupa ke, you kena tanya dia. Okay, Miss, Madam, Puan, Tuan, Cik, ada kad ke? Ada ke nombor kontak untuk saya nak scan masuk point? Ada ke apps minta saya scan? Macam tu. Okay. Kiranya bila you mula tanya macam tu, pelanggan akan macam, oh okey, bagusnya cashier ni. Bagusnya ingatkan saya. Sebab memang setengah orang dia tak kisah sangat pasal point-point ni. You nak collect point ni kan, 500 point dapat redeem RM1 dekat Eco. Dekat Maidin pun dia ada dia punya orang kata tebusan dia lain-lain, tak sama. So adalah kebaikan manfaat kat situ. Jadi sebagai cashier, kita kena mula dulu tanya, Cik, okay, Madam, Miss, Tuan, Puan, saya nak scan, ada tak apps Maidin? Ada tak apps Eco? Kalau tak ada, download. So, at least kita ada peranan, kita friendly, kita mesra dengan pelanggan kat situ. Bukan kata kita duk scan barang saja ambil duit. Tak, at least ada komunikasi yang lebih bermanfaat dekat situ di kemudian hari. Okay, saya share yang ni. Saya harap semua pekerja-pekerja di bahagian retail line ni, cashier-cashier, ambil tanggungjawab yang besar, yang tinggi, supaya kita amalkan dialog ni selalu. Dialog ni kita kena amalkan selalu. Jangan lupa. Tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Amalkan dialog ni. Okay? So, kita boleh buat nanti in future. Teruskan dengan you punya orang kata informasi yang terkini, apa-apa sahaja maklumat berkaitan dengan tempat kerja you yang boleh menyalurkan manfaat, yang ada pulangan yang baik, promosi harga yang baik, salurkan melalui masa tu juga. Kan? Sambil cakap, sambil scan dan sambil tanya apa yang perlu. Jumpa lagi. Bye.